Masa untuk buat projek baru. Let's go. Wedeh. Wah. Apa dah jadi ni? Masa rosak ke perbandar ni? Apa dah jadi tadi ni, weh? Bangun jap. Daging. Saya mau daging. Nampaknya saya kena bagi belak dia masa ni. Keluar. Masa untuk makan orang. Masa untuk makan daging yang sedap. Lembu dah beli. Bagi kuda makan jap. Nak makan. Nak Jamal. Minum. Dah makanlah Jamal. Minum kan. Minum. Nambek. Aku pula Kamarudin. Aku pula ambil. Minumlah. Minumlah. Biarlah. Aduh. Ada habis. Bagilah kat Syamsuddin sikit. Nah, minum sendiri. Go. Kuda ni. Hei. Dah. Aku nak gerak lu. Apa kerja? Dah. Jangan elok. Reban rumah korang ni. Dah nak pergi gerak. Apa? Takut? Dah lah. Kuda sado-sado. Ada 3 ekor pula tu. Dah, jaga adik-beradik. Bye. Cepat. Kuda bodyguard. Gerak lu. Pergi berjoget-joget. Lajulah sikit. Berbadan sado tapi tak laju. Tak apalah. Yeay, dah sampai. Dah, kau tunggu sini. Saya tinggal. Saya nak pergi joget. Yeay, dah sampai. Let's go. Okey, jom. Mana mesti joget. Mana? Bukan ni. Kemana kau pergi? Ku masih mencarimu. Kemana kau hilang? 3 jam kemudian. Selepas balik dari kelab berjoget-joget. Ada daging manusia, guys. Alamak, jangan makan saya. Wey, alamak. Wah, makan kau.
Assalamualaikum dan selamat pagi. Nah, betul lah. Kita telah dijumpai mayat. Tak tahu mayat apa benda. Tapi kan dia telah dimakan. Ini dia mayat dia. Tetapi selepas saintis ni apa tu cek ah. Dia bagi cek kan. Nah, betul dia telah dimakan makhluk. Tak tahu makhluk apa benda. Tapi ni ada seorang saintis cakap dia telah dimakan oleh dinosaur. Kalau kamu nampak dinosaur itu nama bila cakap tu dia telah dihidupkan. Kalau kamu jumpa dinosaur tu, kamu dalam Oi comrades, kau dengar tak ni apa tu? Ada berita tadi. Kamu kena serang dinosaur tu. Kau kena belasah muka dia. Kau kena tembak muka dia. Baik Kapten. Saya nak belasah muka dinosaur tu. Nanti saya akan serang dinosaur itu ya. Baiklah bos. Saya tak sabar untuk belasah muka dinosaur tu. Cuba Kapten cakap dia ada kat hutan. Ada kat hutan. Okey, mana parking? Cari parking. Mana parking Cari. Jumpa pun. Bersambung.